tadi sebenarnya jumpa dengan seorang yang agak berpengaruh dan punya banyak connection dengan pihak pemerintah. Dia beritahu ada dapat maklumat daripada pegawai tinggi polis sendiri, dapat arahan daripada Perdana Menteri sendiri untuk menangkap pengkritik-pengkritik ni. Jadi memang Anwar ni rattle, dan saya tak terkejut dia rattle, sebab dia memang, Anwar ni dia memang hidup politiknya itu berasaskan pada persepsi. Dia bukan performance based, dia bukan program based. Sekarang ni orang tahulah, saya tak perlu nak elaborate yang tu, kan, orang pun tahu kan. Jadi dia perception based, dia show based. Sebab tu penting bagi dia Trump datang, show dia dengan Trump, naik kereta bersama, joget bersama. Itu yang dia, sebab tu dia mungkin tak sempat, dia tak baca pun agreement tu. Sebab tu dia buat agreement yang paling bodoh. Seorang Perdana Menteri pernah tanda tangan lah dengan Perdana Menteri Amerika ni. Jadi itu Anwar. Filosofi ni pun populism. Dia nak popular. Anwar dia ada 51, dia nak 61. Dia kejar 71. Dia tak jaga yang 50 ni. Sebab dia nak keep on. Dia nak jadi paling popular dan sebagainya. Jadi dalam keadaan sekarang, Anwar tentunya rata. Sebab semua survey, semua petunjuk dalam Facebook pun, emoji pun, saya tengok Facebook Jabatan Perdana Menteri ni, JPM punya Facebook, official Facebook kan, pun saya tengok kena gelak aja. Kan? Jadi memang he is very unpopular now. Dia memang tertekan. Jadi dia tertekan, itulah lahir bebal, betul huruf, bangang, apa semua ni keluar ni daripada seorang Perdana Menteri ni yang tak sepatutnya keluar. Saya rasa dia manifestasi daripada kemarahan dan dia punya kepanikan dia dengan keadaan sekarang. Dan yang paling kita terkejut, dia minta kredit. Kan? Dia angkat bakul sendiri. Itu saya tak pernah tengok sebelum ni. Jadi he is too desperate sehingga dia tak malu untuk nak minta kredit, tak malu nak kata dia buat kerja, kan, dan kerja dia ni susah. Dia ingat senang ke kita nak nego dengan Singapura, nak nego dengan Iran, kan, sampai macam tu sekali.